keluarkan satu lagi wireless microphone terbaru, iaitu Maono Wave T1 Mini. Diorang keluarkan mikrofon yang kecil dan harga pun kecil. Selain tu, dia tak kedekut tau. Dia bagi lagi 4 level noise cancellation with AI. Bateri pun boleh bertahan sampai 30 jam dan ada 3 voice filter. Yang ni suara uncle, ini suara godis, dan ini pula suara baby. Weh, nak cucu. Sorry. So, jom aku review. So, ini kotak dia. Nice. Dalam kotak ada user manual, kabel pengecasan Type-C dan mikrofon with charging case. Desain kali ni memang sangat compact sesuai dengan nama dia. Mudah gila nak bawa sebab berat dia cuma 59 gram sahaja. Alahai, ringan ke benar? So dalam ni ada 2 mikrofon dengan 1 receiver Type-C. And ada option juga kalau korang pakai iPhone 14 ke bawah yang menggunakan Lightning. Korang boleh pilih option extra untuk OTG. Tapi kalau korang menggunakan Type-C, sesuai ke semua device yang menggunakan Type-C. Kalau kamera yang ada Type-C, boleh rasanya. Plug and play je. Jarak dia boleh pergi sampai 100 meter tau. Agak jauh tu. Macam biasa, walaupun harga dia yang kecil, still akan dapat application yang korang boleh adjust, iaitu Maono Link. So dekat sini korang boleh adjust gain, boleh set level noise reduction, ada 4 option untuk sound coloration dan voice changer. And bonus dekat sini, button kat mikrofon ni korang boleh jadikan as remote untuk snap gambar atau record video. Nice. And macam biasa, dari awal video sampailah ke tadi, aku menggunakan mikrofon Maono Wave T1 Mini. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah.